cucuk mata, memang korang akan tengok sebiji-sebiji. Dan LPF tak potong. Bagus LPF. Zombie dalam filem ni ganas gila guys. Dia boleh tarik kepala orang tu keluar sekali dengan tulang belakang tau. Memang dahsyat guys. Okay, filem 28 Years Later, The Bone Temple. Filem ni dia merupakan sequel terus tau kepada 28 Years Later yang rilis pada tahun lepas. So filem ni dia mengisahkan tentang Dr. Ian yang kalau kita tengok tu yang botak tu, yang sebelum ni pernah jadi Lord Voldemort dalam Harry Potter tu, si Ralph Fiennes. Betul ke nama dia? Dan dalam ni dia fokus cerita pasal doktor ni lah. Dr. Ian ni dia sedang cari cure untuk virus wabak ni guys. So dia nak ubah zombie tu yang ganas, zombie alpha yang ganas kan, yang lari kejar bergegar tu, yang besar gerabak tu. So dia nak cuba ubah zombie ni jadi normal balik. So dia nak rawat lah virus ni. Lepas tu ada satu kelompok lagi ni, kelompok ajaran sesat ataupun kultus penyembah setan ni yang diketuai oleh Jimmy Crystal yang kita tengok geng-geng Power Rangers yang muncul masa last kali movie 28 Years Later tu. Ni kisah pasal dia nak sebar luaskan lagi pengaruh dia. Diorang ni ajaran sesat yang memang ganas gila lah. Diorang akan torture manusia yang hidup, yang tak ikut jejak langkah dia. Dia akan buat macam-macam lah. Ada satu scene tu dia siat kulit manusia ni, lepas tu dia tikam lah, dia buat macam-macam penyiksaan dan tak ada cut langsung guys. Memang kalau korang tak tahan scene gore, scene kejam, brutal yang sadis ni, memang filem ni tak sesuai untuk korang lah. So geng kultus ni jumpa pula dengan Dr. Ian tu dan sesuatu berlaku. Nak tahu apa dia, korang kena tengok sendiri filem ni. Apa yang aku best dalam filem 28 Years Later, The Bone Temple ni? First kali aku suka macam mana dia buat naratif baru, story filem ni pasal macam mana dia nak cari cure untuk virus ni dan fokus pada geng ajaran sesat yang wujud lepas berlaku zombie outbreak ni lah. So bagi aku dia lain lah daripada filem zombie yang sebelum ni kita tengok dia fokus zombie menyerang nak selamatkan diri je kan. Ni dia lebih mendalam. Dan filem ni juga aku yakin kalau lah filem ni berjaya, dia akan kembangkan lagi universe 28 years ni. So akan ada something yang special yang boom. Korang akan terkejut dekat ending filem ni. Lepas tu dari segi visual, cinematography, sound, music, bagi aku untuk filem ni perfect. Lepas tu dari segi scene gore, scene brutal yang ganas tu, memang dia tunjuk sebiji-sebiji dan real gila. Orang terbakar, kena siat, kena cabut kepala, keluar tulang belakang, zombie makan otak, cucuk mata, memang korang akan tengok sebiji-sebiji. Dan LPF tak potong. Bagus LPF. Sebab filem ni memang filem untuk 18 tahun ke atas, so tak perlu potong lah kan. Lepas tu lakonan mantap si Dr. Ian Voldemort tu, aku tengok nama dia aku salah sebut, Ralph Fiennes tu, power gila. Memang Oscar level guys. Dan lakonan si Crystal, Jimmy Crystal tu pun power. Dia jadi jahat kita geram gila. Dan semua karakter-karakter dalam filem ni, budak-budak yang geng pengikut Jimmy tu, si zombie Samsons tu, zombie Alpha tu, memang semua pelakon memang power lah. Cuma satu je yang aku kurang best dalam, aku rasa part komedi tu tak perlu nak masukkan. Aku lagi prefer dikekalkan tone yang dark, yang serius, yang creepy macam filem yang first, yang second kita tengok tu kan. Ni ada beberapa scene yang dia jadi lawa, aku macam kurang sukalah. So kalau dikekalkan tone yang serius, yang dark tu, lagi best lah bagi aku. So rating aku untuk filem 28 Years Later, The Bone Temple ni, aku boleh bagi 8/10 guys. Memang best untuk korang layan. Bagi korang yang minat filem zombie yang penuh dengan scene gore, brutal dan ganas, filem ni untuk korang. Dan filem ni lagi better daripada yang sebelum ni, tahun lepas tu. So komen kat mana apa korang pasal filem ni. Okay, ciao.